kenapa lokasi kamera belakang dashcam amat-amat penting untuk kereta hatchback ataupun MPV ataupun SUV. Dan dia punya belakang tu biasanya flat ataupun menegak, dia bukannya aerodinamik macam kereta-kereta sedan. Boleh tengok video ni, nampak? So awal-awal ada water droplets tu, kalau kita letak di luar kawasan wiper punya area, dia tak akan dapat buang lah water droplets pada kawasan yang kamera belakang tu berada. Kalau kita letak dalam kawasan yang kena wiper, bila hujan, bila ada water droplets, dia boleh bersihkan dan kita punya view kamera belakang pun boleh nampak. Okey, nak pasang dashcam boleh panggil saya. Untuk orang Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun, Kemaman, Setiu dan Besut pun boleh, insya-Allah. Setiu Besut setakat ni belum ada lagi appointment, tapi saya open sekiranya ada. Kita boleh adjust. Alright, Assalamualaikum.